setiap tempat yang kita pergi ada sejarah dia, ada cerita dia. Itu yang kita nak sebenarnya. Kalau nak kata seronok tu, seronok dalam iman lah. Orang kata insyaAllah nak seronok macam ada lagi. Tapi kurang comel, lancar apa semua. Makanan pun sedap, tempat tidur pun sedap. Mana everything sedap belaka lah. Jalanan semua lancar. Tahu pun okey, banyak perisian yang dia bagi. Banyak dapat ilmu baru. Lepas tu nak sampai Assalamualaikum. Boleh lah nak suggest dekat orang-orang hijrah manasik. Best. Alhamdulillah semua bagus, baik, lancar perjalanan semua. Alhamdulillah, seronok lah. Alhamdulillah. Perjalanan dengan hijrah manasik ni semua berjalan lancar. Tak ada masalah sekat-sekat apa, alhamdulillah. Terbaik. Kalau siapa nak pergi umrah tu, pergilah dengan manasik. Manasik ni layanan bagus lah. Makanan pun sedap tau, cari hotel best. Mengetahui dia memang penerangan dia padat lah. Tempat lawatannya semua tempat yang menarik lah. Hijrah manasik terbaik. Manasik terbaik. Seat sangat-sangat terhad untuk setiap bulan. Berminat tekan link di bawah sekarang untuk dapatkan promo.